7 hari reset haid untuk TTC hari 1 sampai hari 7. Awak tengah period dan tengah ikhtiar hamil, jangan anggap ini waktu rehat je. Ini masa paling penting untuk reset hormon dan kuatkan rahim. Hari pertama hingga kedua, rahim mula buang lapisan lama, minum air suam secukupnya, makan sayur hijau, bayam, sawi, bantu flush estrogen lama, elak ais dan minuman manis. Hari ketiga ke keempat, senggugut dan kelesuan mula reda. Teh halia plus kunyit bantu redakan radang rahim. Sup ayam dengan halia tu makanan healing, rehat cukup, elak stres. Hari ke-5 hingga ke-6, rahim mula pulih dan hormon mula naik. Makan makanan tinggi magnesium, stabilkan emosi dan bantu persediaan hormon ovulasi. Baca doa and zikir, bantu tenangkan hormon dari dalam. Hari 7, tubuh bersedia untuk ovulasi seterusnya. Minum Everty setiap pagi sebelum sarapan, lengkap 24 nutrien untuk stabilkan hormon dan rahim, ready untuk fasa subur yang lebih kuat. Reset hormon dari day 1. Sebab kehamilan bermula dari saat kita sayangi diri sendiri. Ramai skip jaga diri masa period, tapi inilah fasa yang tentukan cycle awak subur atau tidak. Save dan amalkan 7 hari ni setiap bulan.